wadah ilmu dan jiwa yang menghimpunkan para pemimpin masyarakat bersama tokoh-tokoh sastra dan seni yang telah banyak menabur bakti dalam membina bangsa berfikir, berakhlak dan berjiwa halus. Bengkel ini bukan sekadar ruang untuk mendengar, tetapi medan menyelami peranan sastra dalam membentuk hati nurani serta menghubungkan ilmu dengan masyarakat. Kita hari ini, semoga peserta akan membawa pulang bukan sekadar pengetahuan tetapi juga semangat untuk memimpin dengan hikmah dan tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar ceramah atau bengkel yang pertama yang akan dipimpin oleh yang berhormat Senator Profesor Af. Bagi sesi ucapan pembukaan dijemput yang berbahagia Encik Muhammad Zainal Jaiz, Pengerusi Kenduri Sastra dan Malam Puisi Damai 3 untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis kita Ustaz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi kekanda saya Senator Datuk Dr. Awang Sarian, Profesor Emeritus, Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Sastra Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, sahabat saya Dr. Ghazali dari UPSI, sahabat saya Sifu Saudara Azmi Ismail, Setiausaha Agung Gapena dan Presiden Pentas, rakan-rakan pimpinan NGO, pimpinan kampung, pimpinan majlis dan rakan-rakan dari daerah Ulu Selangor serta pelajar-pelajar yang ada di dalam dewan ini sekalian. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu terhormat kita pada petang ini yang dapat bersama meraihkan dan bersudi berkongsi ilmu pada majlis kenduri sastra kita pada kali ini yang julung-julung kali diadakan. Sebenarnya bukan saja di Selangor, barangkali di Malaysia kot. Jadi, tapi tak berani nak claim lah. Tapi format seperti ini saya cadangkan supaya kalau boleh dia menjadi model, sekurang-kurangnya menjadi asas untuk diangkat di peringkat yang lain, di negeri lain. Format merakyatkan sastra secara tuntas, secara berkesan, supaya rakyat tidak terpisah dengan sastra. Selama ini Datuk yang saya kasih, Datuk berdua dan Dr. Ghazali, saya berfikir bahawa sastra sangat jauh dari masyarakat. Masyarakat merasa terpisah dengan sastra. Sebab saya fikir itu kesilapan kita pendukung-pendukung sastra yang kurang melibatkan masyarakat dan rakyat di bawah. Jadi rakyat menjadi rasa terpinggir dan rasa terasing sastra. Sastra menjadi gerakan elit, sastra menjadi hak orang-orang di menara. Sedangkan secara tradisinya, sastra adalah kekuatan bangsa. Sastra adalah denyut nadi bangsa. Sastra adalah semangat roh bangsa. Kalau kita tengok sejarah tradisi kerajaan-kerajaan Melayu, maupun kerajaan-kerajaan tradisional yang lain, sastra kesusastraan bertapak di istana. Sastra menjadi hiburan, sastra menjadi bahan pemikiran, sastra menjadi tonggak perancangan, sastra menjadi teras ketamadunan dalam membina manusia, membina masyarakat dan membina negara. Entah di mana titik mulanya, sastra menjadi semakin kurang berpengaruh, menjadi kurang penting dan
menjadi terpinggir dalam bangsa-bangsa moden. Dan kebobrokan bangsa moden saya pikir adalah dosa besar masyarakat yang meninggalkan sastra. Saya bercakap dengan Datuk Sastra Negara, masyarakat yang kehilangan sastra adalah masyarakat yang kehilangan rohnya. Jadi premis itu adalah satu maudhu pertemuan kita pada hari ini. Pakar-pakar kita akan mengupas dan menyampaikannya secara detail, secara lengkap, supaya kita dapat menghayati bahawa sastra itu adalah satu alat, satu platform untuk membangunkan masyarakat, apalagi dalam spirit, dalam semangat masyarakat madani yang dipimpin oleh kerajaan kita sekarang. Dan kami di Gapena, di Kemudi, di Yayasan Basmi Kemiskinan mendapat sokongan yang baik dari kerajaan supaya program-program sebegini kita semarakkan, supaya nilai-nilai pemikiran, nilai-nilai jati diri diperkukuhkan. Kebetulan berkebetulan dengan majlis kita ialah sambutan hari pembasmian kemiskinan peringkat negeri Selangor. Saya pikir ini adalah dua elemen yang sangat penting dengan kemanusiaan, dua elemen yang sangat menyentuh dengan kesusastraan. Jadi ada dosa orang sastra juga kita mengasingkan diri dari gerakan-gerakan kemanusiaan seperti ini. Marilah kita sama-sama mendampingkan diri dengan gerakan seperti ini, pemikiran seperti ini, dan menjadikan dia bercampur, menjadikan dia satu gerakan bersama untuk membangunkan masyarakat, apalagi rakyat dan negara dengan dalam gagasan semangat masyarakat madani. InsyaAllah saya mewakili Datuk Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, Datuk Zainal Abidin Sakum, yang insyaAllah akan bersama kita pada petang ini, dan Tan Sri Pengasas Yayasan Basmi Kemiskinan, Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib, InsyaAllah akan bersama kita. Tapi memang saudara tahu ketika ini sibuk banyak majlis mereka ini. InsyaAllah dia akan semangatnya sentiasa bersama kami. Dia sentiasa berhubung dengan saya dan bertanyakan khabar tentang program kita. Dan insyaAllah dia akan doalah kita sama-sama dapat mereka dapat bersama kita pada petang ini. InsyaAllah dengan lafaz bismillah saya mengucap terima kasih kepada semua tokoh-tokoh besar yang mendapat bersama kita pada petang ini. Marilah kita hayati nasihat dan bimbingan dan pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan oleh mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Encik Zainal bin Jais di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Ghazali bin Din, Timbalan Pengarah Media Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hadirin, saya bagi pihak majlis mohon maaf. Baik, majlis diteruskan lagi dengan ucapan ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sastra. Yang saya hormati Saudara Zainal Jaiz selaku Ketua atau Pimpinan Kemudi dan juga merangkap Timbalan Presiden Gapena selaku penganjur program. Yang berbahagia sahabat saya Sastra Negara Datuk Dr. Anwar Ridwan, juga sahabat lama saya di UPSI Wasmadia Dr. Ghazali, dan sahabat lama juga Surah Azmi, pimpinan masyarakat setempat, dan para pelajar yang saya kasihi. Pertamanya saya mengucapkan tahniah syabas pada Yayasan Basmi Kemiskinan, Kemudi, Dewan Bahasa dan Gapena kerana menganjurkan majlis pada hari ini, iaitu Kenduri Sastra dan Malam Puisi Damai 3. Bahagian yang pertama telah selesai, Kenduri, kerana kami telah menikmati jamuan yang cukup sedap, yang cukup lazat, terutama kari lembu, kari daging lembu yang masih segar, baru disembelih. Dan bahagian kami tinggal meraihkan majlis dengan ceramah, tetapi tentulah tak akan dapat mengatasi majlis kenduri. Itu saya kira yang jauh lebih menyeronokkan hadirin hadirat. Saya menyokong dan mendukung hasrat serta matlamat penganjuran majlis pada hari ini untuk mendekatkan dan mengakrabkan bahasa, sastra dan budaya dengan masyarakat pelbagai lapisan, terutama golongan pemimpin masyarakat setempat, para penghulu, para ketua kampung, anggota JKKK, dan juga para pelajar yang akan mewarisi kepemimpinan negara dan kepemimpinan pelbagai institusi pendidikan, pentadbiran dan yang lain-lain. Jadi soal sastra, soal bahasa, soal sastra dan budaya, barangkali dalam pembangunan, terutama pada zaman globalisasi, pada zaman moden ini, seolah-olah kurang mendapat tempat. Pusmadi atau Ghazali nanti saya yakin tentu akan menimbulkan isu bagaimana sastra sendiri di sekolah boleh dikatakan terpinggir. Kita lama dahulu menyeru kerajaan supaya mewajibkan mata pelajaran sastra tanpa mengira adakah pelajar itu mengambil jurusan TVET, jurusan sains, perkaunan dan sebagainya. Kerana sastra itu merentas, sastra diperlukan oleh semua individu dalam masyarakat tanpa mengira apakah kerjaya atau profession dan apakah bidang pendidikan yang menjadi bidang khusus pilihan. Ya, kerana tak ada orang yang dapat hidup tanpa bahasa, sastra dan budaya. Manusia semuanya tanpa mengira kedudukan, latar belakang, setiap hari perlu menggunakan bahasa. Baik dalam suasana yang tak rasmi seperti di rumah, dalam perbualan, di padang permainan,
maupun dalam suasana rasmi, baik di pejabat, di sekolah dan sebagainya, dan diperlukan penguasaan bahasa yang mencerminkan nilai-nilai luhur kita. Ya, bahasa Melayu terutamanya kaya dengan budi bahasa, kaya dengan pelbagai bentuk yang menggambarkan kehalusan budi, kehalusan pikiran dan perasaan, seperti yang tertampil dalam karya-karya sastra, itu pantun, syair, qitaah, kisah hang tuah, karya epik Melayu yang besar, karya-karya sastra rakyat yang juga menggambarkan cara hidup masyarakat dahulu yang penuh dengan pelajaran dan ibrah atau contoh suri teladan yang dapat kita manfaatkan sebagai panduan dalam kehidupan. Demikian juga bahasa Melayu kaya dengan peribahasa. Peribahasa yang sungguh indah, sungguh cantik dan memberikan lapis-lapis makna yang cukup mendalam. Itu kalau kita berbicara tentang sastra lama. Dalam konteks yang moden, kita dapat menghayati isu-isu semasa dalam puisi ataupun sajak, puisi moden dalam bentuk sajak, dalam karya prosa baik cerpen maupun novel. Satu masa dahulu ada juga cerpen, itu cerita panjang yang diperkenalkan oleh bekas Menteri Pendidikan. Pula ada certot, cerita kontot. Jadi artinya berbagai-bagai bentuk bahasa dan sastra yang dapat membantu kita membentuk sahsiah, yang dapat membantu kita membentuk jati diri dan menyedari pelbagai isu yang timbul, baik dalam soal kebudayaan, soal politik, soal ekonomi, dan segala aspek kehidupan kita. Jadi itulah penting soal bahasa, sastra dan budaya dihayati, didekati dan dijadikan satu daripada cabang kehidupan yang penting. Walaupun pada zaman sekarang seolah-olah kita perlu lebih menumpukan perhatian kepada soal ekonomi, soal sains dan teknologi, era angkasa, perubatan dan sebagainya. Itu semua penting, tetapi tidak ada masyarakat di dunia yang maju bagaimanapun yang meninggalkan soal bahasa, sastra dan budaya. Saya ada pengalaman sedikit bertugas di luar negara. Saya diutus oleh kerajaan untuk menjadi penyandang kursi pengajian Melayu di negara China. Nah, negara China walaupun sudah menjadi kuasa ekonomi besar, bakal menjadi kuasa ekonomi pertama dunia. Sekarang sedikit di belakang Amerika Syarikat, tetapi dalam beberapa hal sudah pun mengatasi Amerika Syarikat. Namun negara itu tidak pernah meninggalkan atau meremehkan soal bahasa, sastra dan budaya. Sebagai contoh, untuk sesiapa yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat sarjana ataupun masters dan doktor falsafah atau PhD, maka di negara China diwajibkan lulus dalam falsafah, lulus dalam bahasa kebangsaan mereka iaitu bahasa Mandarin, lulus dalam undang-undang negara, lulus dalam kebudayaan. Itu syarat. Maknanya kalau lulus dengan hebat dalam bidang aero angkasa, teknologi penerbangan dan sebagainya, masih calon itu tidak akan diberi ijazah kalau tidak lulus dalam kursus-kursus yang sebut itu tadi. Itu negara yang maju. Di negara Jerman juga ada sedikit pengalaman sebagai profesor pelawat di
University Goethe atau Goethe Universität di Frankfurt. Nah, orang Jerman sendiri pun yang terkenal dengan industri berat, yang terkenal dengan teknologi, dengan pengeluaran ubat-ubatan yang hebat di seluruh dunia, pun tidak meninggalkan aspek bahasa, sastra dan budaya. Pada satu malam ketika saya bertugas di situ, diadakan suatu pesta seni rakyat. Diadakan di dewan yang lebih besar daripada dewan ini, dan ternyata dewan penuh sesak, didatangi, dihadiri oleh semua profesor, semua ahli akademik dan mahasiswa tak kira bidang apa, sains, teknologi, perubatan, aeroangkasa dan sebagainya. Jadi artinya kecintaan kepada seni budaya, kepada bahasa, kebangsaan, kepada sejarah bangsa dan negara itu tetap diberi perhatian hatta oleh negara-negara dan bangsa-bangsa yang maju. Jadi saya berharap kita yang dalam laluan untuk menjadi negara maju tidak patut lupa kepada kekuatan bahasa kita, sastra kita, budaya kita dan sejarah kita. Kerana itulah yang dikatakan akar tamadun. Ya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, rasanya tidak sesuai pada petang seperti ini sesudah kita berkenduri untuk saya memanjangkan kalam, mempanjangkan perbincangan ilmu. Saya pun sudah diberi amaran oleh Cik Zainal. Dia katakan jangan memberikan kuliah ataupun syarahan yang santai-santai saja. Jadi yang saya berikan itu tadi pun mungkin taklah berat, tetapi saya khawatir nanti akan menimbulkan 3 suasana lah. Pertama khusyuk, yang kedua tawaduk, yang ketiga tertunduk. Jadi sebelum halayak khusyuk, tawaduk dan tertunduk, saya kira saya selesaikan bahagian pertama untuk memberikan motivasi sedikit pada hadirin hadirat, pada tuan dan perempuan dan anak-anak, supaya jangan mengalpakan soal bahasa, sastra, budaya, sejarah dan keseluruhannya tamadun bangsa dan negara kita. Kita tak akan maju dengan sempurna kalau kita mengabaikan aspek itu. Jepun maju, tapi nilai-nilai tradisi dan sebagainya itu sangat dipelihara. Dan begitulah di Korea juga kita ada pengalaman, bahkan di beberapa buah negara barat yang sempat kita kunjungi dan kita mengadakan kerjasama dan soal bahasa, suratan kebudayaan pun masing-masing negara maju di barat itu pun tidak pernah lupa pada akar jati diri. Ya. Jadi sebagai sedikit selingan, saya hendak menunjuk dalam tradisi dahulu, tidak semua ilmu atau pelajaran kehidupan disampaikan dalam bentuk ilmu. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk sastra. Misalnya
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Bagaimana besarnya pelajaran yang dapat ditimba daripada gurindam tulisan Raja Ali Haji. Saya mau mencari satu lagi, iaitu pasal yang ketiga. Yang ini sebenarnya kalau kita baca kitab Penawar Hati, yang dijadikan kitab di madrasah, di masjid di Surau, itu 7 anggota yang mesti dipelihara dalam bentuk kitab. Tapi Raja Ali Haji menyampaikannya dalam bentuk gurindam yang jauh lebih menarik dan berkesan. Apa katanya? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Ini menjaga panca indera mata. Apabila terpelihara kuping, itu telinga, khabar yang jahat tidaklah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Jadi pelajar kena tahu apa mana anggota tengah tu, agak-agak boleh tahu ya. Yang senyum tu tahulah mana anggota tengah tu kena dipelihara. Hendaklah terpelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Itu sekadar contoh menunjukkan bagaimana sastra, bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmu dan sebagai asas pembinaan akhlak, pembinaan sahsiah. Itu sebagai sekadar contoh. Dalam konteks zaman kini, saya hendak menyampaikan 2 sajak daripada buku puisi saya ini, iaitu Mencari Makna Diri, salah satu buku puisi. Ini berkaitan dengan nasib bangsa ataupun rakyat negara kita Malaysia yang tercinta. Apabila perpecahan tidak dibendung, perpaduan tidak dijaga, maka musnahlah keutuhan negara. Hilanglah keamanan dan kedamaian. Itu saya nukilkan dalam sajak yang berjudul Permainan Apakah Ini? Kalau silat situah merebahkan si jebat, fahamlah hamba akan ceritanya. Kisah sahabat berebut cinta, cinta si tuah kepada raja, cinta si jebat kepada saudara. Kalau putra raja dahulu kala sesama bersengketa di istana, merebut hati raja dan bonda, fahamlah hamba akan ceritanya. Masing-masing berebut takhta. Kalau Feringgi melanggar Melaka, raja Mendeliar, si Kitul dan yang sebangsa, membuat onar membawa petaka, fahamlah hamba akan ceritanya. Bangsa penjajah menanti leka. Kalau Raffles, Light dan yang sewangsa diutus menembusi istana memperdaya raja, dengan gerak halus lulus jarum, lulus kelendan, fahamlah hamba akan ceritanya. Kisah si lemah habuan si haloba. Namun kini hamba bertanya, permainan apakah yang kami saksikan kini? Air yang dicencang tampak biar sampai putus. Cari-cari bulu ayam biar sampai sungguh carinya. Mandi bukan sampai basah, tetapi sampai binasa bejana. Berdakwat bukan sampai hitam, tetapi sampai patah pena.
Menyelup Pakasam bukan sampai di pangkal lengan, tapi sampai di perdu hawa. Rotan biar terkerat, arang biar patah, retak sudah menjadi belah. Mahu mati bergalang tanah, mahu nasi biar menjadi bubur. Sesat di ujung jalan, tidak mau kembali ke pangkal jalan. Yang keruh tidak dibuang, yang jernih tidak diambil. Demikiankah suruhan yang esa? Demikiankah ajaran Nabi junjungan kita? Apakah sesungguhnya permainan yang kalian pamerkan kini? Itu satu saja untuk mengingatkan penting perpaduan, khususnya dalam kalangan pimpinan sendiri dan rakyat seluruhnya, supaya kita tidak terjebak, tidak terperangkap oleh penjajah, tidak terperangkap oleh kuasa asing, ataupun gunting dalam lipatan, api dalam sekam yang menyebabkan negara kita dan bangsa kita seluruhnya menjadi bangsa yang terus mundur dan negara kita tidak dapat mencapai kemajuan disebabkan perpecahan dan perpaduan yang tidak terkawal. Jadi saya kira sekadar itu, mungkin itu pun sudah melebihi waktu yang sepatutnya. Mudah-mudahan ada sedikit perkongsian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan juga para pelajar, dengan catatan akhir sekali lagi, bahasa jiwa bangsa, maju bahasa, majulah bangsa, dan sastra dan budaya ialah akar kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian atas bicara yang penuh hikmah dan ketenangan bahasa. Sesungguhnya daripada tutur seorang ilmuwan, kita belajar bahawa kepimpinan itu bukan sekadar memimpin, tetapi mendidik dengan budi dan bahasa. Hadirin sekalian, kita teruskan perjalanan ilmu pada hari ini dengan menjemput seorang lagi tokoh yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridwan, Sastrawan Negara ke-10. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang saya hormati saudara Zainal Jais yang menggerakkan program pada hari ini dan juga malam nanti dari Kemudi dan juga dari Gapena. Sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Senator Dewan Negara. Sahabat saya Dr. Ghazali Din dari UPSI. Dan sahabat saya Sifu Azmi dari Gapena dan dari Persatuan Polis di Perak. Tuan-tuan yang saya hormati, penghulu, pimpinan tempatan, para pelajar dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Salam Malaysia Madani, salam bahasa Jawa Bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kerana diundang ke acara pada petang ini, ke tempat yang saya pernah mendengar namanya tapi belum pernah sampai, iaitu di tempat ini, tempat yang dinamakan sebagai YBK, Global Camp, Yayasan Basmi Kemiskinan. Dalam konteks kemiskinan ini,
kita harus melihat bukan saja kemiskinan dari segi material. Kemiskinan umpamanya masalah pendapatan, masalah kekurangan makanan, tidak ada tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang lebih parah, yang lebih tidak kurang dahsyatnya ialah apabila kita miskin jiwa. Kemiskinan jiwa ini boleh datang daripada akibat daripada kita tidak menguasai sesuatu yang menjadi warisan kita dalam konteks budaya, bahasa dan sastra. Sekarang ini kita banyak kehilangan, ya, kehilangan budi bahasa, sopan santun. Kita kehilangan warisan-warisan kita yang nenek moyang kita berikan kepada kita dan turunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Kita telah kehilangan dalam konteks budaya, umpamanya wayang kulit, mek mulung, randai dan sebagainya. Ya. Pelipur lara, awang batil dan sebagainya. Ya. Ini kerana masyarakat kita mula terarah kepada pendadahan kepada perkara-perkara yang lebih bersifat material. Sehingga budi kadang-kadang tidak dijadikan keutamaan. Puas saya menanam ubi, nanas juga dipandang orang. Puas saya menabur budi, emas juga dipandang orang. Ini saya kira satu gambaran, satu indikasi, satu petunjuk, ya, bahawa sesuatu mesti kita lakukan. Dengan apa yang berlaku mutakhir ini, ya, di sekolah-sekolah, ya, dalam masyarakat kita, maka banyak perkara yang harus kita perbaiki, kita perbetulkan, dan salah satu daripadanya ialah untuk kita kembali kepada sastra, kepada bahasa kita, kepada budaya kita. Ya. Dalam masyarakat Melayu tradisional, sebenarnya masyarakat Melayu seperti juga masyarakat bangsa yang lain, mereka suka kepada hiburan. Mereka suka kepada sastra. Sebab itu dalam masyarakat Melayu di kampung-kampung, ya, pada tahun 50-an, 60-an dulu atau sebelum itu, ya, kita ada satu majlis barzanji, ada majlis marhaban, iaitu yang bertolak daripada puisi-puisi yang dikarang oleh Ar-Barzanji yang kita lagukan dalam bentuk kasyidah dan sebagainya, ya, untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan petikan-petikan daripada Barzanji itu kadang-kadang diterjemahkan. Itu dilakukan semasa kita membuaikan anak dan sebagainya. Iaitu suatu cara untuk mendidik, mengisi minda anak-anak kecil kita supaya jiwa dan rohaninya mantap untuk menjadi seorang insan. Tapi lama kelamaan tradisi ini juga menghilang, ya. Dalam konteks inilah, ya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan pelbagai buku, ya, untuk panduan ibu bapa, ya, bagaimana untuk mendidik anak-anak kecil. Kita telah menerbitkan buku-buku tentang lagu kanak-kanak yang positif. Kita juga telah menerbitkan buku-buku tentang mendodoi anak-anak. Kita juga telah menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh yang harus menjadi panduan ataupun suri teladan untuk anak-anak membesar, menjadi manusia yang berguna, menjadi insan yang berguna. Ya. Di samping itu juga Dewan Bahasa dan Pustaka telah menerbitkan buku-buku sastra berbagai tema. Baik tema yang berkaitan dengan kehidupan di kampung atau kehidupan yang bertema di sawah bendang seperti Ranjau Sepanjang Jalan dan sebagainya, atau Serenggenge ataupun Rentung dan sebagainya oleh Sanun Ahmad, atau tentang kehidupan nelayan, ya, seperti oleh Rasid Engah di bawah alunan ombak dan sebagainya, ya. Semua ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menjadi panduan kepada kita untuk memahami kehidupan. Kerana sastra sekurang-kurangnya ada 3 tujuan yang utama. Yang pertama ialah untuk kita
memahami diri kita sendiri. Yang kedua, untuk memahami kehidupan orang lain. Dan yang ketiga ialah untuk kita ada berempati dengan kehidupan atau nasib orang lain. Dengan cara itu kita boleh mempersiapkan diri kita, ya, supaya kita sama-sama memahami kehidupan, bukan saja kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain yang mana kita boleh bersimpati dan juga berempati. Dengan cara itu kita boleh memwujudkan satu suasana kehidupan yang lebih harmoni dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum ini, ya. Dan kita harus menyadari bahawa negara kita ini terdiri pada pelbagai bangsa. Bangsa Melayu, Cina, India, ya, masyarakat orang asli, keturunan Siam, Kadazan, Iban dan sebagainya, ya. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka, kita mempunyai satu bahagian pelbagai kaum, ya, iaitu menggerakkan program dan juga aktiviti sastra yang melibatkan semua kaum. Kerana kalau kita dapat bergerak sebagai satu kumpulan pelbagai kaum dalam menggerakkan kehidupan kita melalui aktiviti sastra dan sebagainya, maka jaringan keharmonan itu, ya, boleh diperluaskan. Boleh diperluaskan bukan saja di peringkat kampung, tapi juga peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat negara di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dengan cara itu kita boleh membina kehidupan yang lebih baik dan lebih harmoni lagi, ya. Jadi ini semua sedang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama juga dengan Gapena, Persatuan Polisi Negeri seperti Kemudi dan sebagainya, ya, di seluruh negara. Kerana tujuan kita ialah untuk membina masyarakat madani yang lebih harmoni, ya, lebih stabil, ya, bukan saja dari segi kemajuan ekonomi dan juga kemajuan prasarana, tetapi juga untuk kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Baik. Di negara kita, karya sastra bukan saja tertulis dalam bahasa Melayu. Memang pengarang-pengarang Melayu menulis dalam bahasa Melayu, tetapi juga karya sastra Melayu juga dihasilkan oleh pengarang-pengarang dari berbagai bangsa yang lain. Pengarang Cina, India, Kadazan, Iban menulis karya sastra dalam bahasa Melayu. Dengan cara itu, kita dapat memahami apakah aspirasi mereka, apakah harapan mereka, apakah impian mereka terhadap negara ini, terhadap kehidupan di Malaysia yang pelbagai bangsa ini. Tetapi ada juga karya-karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang Cina dan India dalam bahasa mereka. Pengarang-pengarang Cina umpamanya menulis sastra Mahua, iaitu mereka dilahirkan di Malaysia, tetapi mereka mengarang dalam bahasa Cina tentang kehidupan di Malaysia. Begitu juga pengarang-pengarang Tamil menulis dalam bahasa Tamil. Ya. Bagaimana caranya kita untuk memahami mereka? Maka Dewan Bahasa dan Pustaka memwujudkan, ya, telah mewujudkan bahagian yang saya nyatakan tadi, di samping mewujudkan program jambatan sastra, iaitu kita memahami karya mereka melalui terjemahan. Karya-karya sastra Cina kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, karya-karya sastra Melayu terjemahkan ke bahasa Cina, karya-karya dalam bahasa India diterjemahkan ke bahasa Melayu, begitu juga sebaliknya. Dengan cara itu kita dapat memahami, ya, jambatan sebagai satu jambatan untuk menyeberangi ke dalam jiwa rakan-rakan kita berbangsa Cina dan berbangsa India. Ini saya kira salah satu cara yang harus kita teruskan, ya, patut kita teruskan. Dengan cara itu kita boleh memahami aspirasi rakan-rakan kita yang tidak menulis di dalam bahasa Melayu, ya. Dan ini adalah satu usaha yang berterusan yang saya kira melalui kerjasama umpamanya dengan Persatuan Perspektif, ya, yang diketuai oleh sahabat saya Lim Chuan Bun, ya. Mereka ini sangat aktif, ya, untuk menterjemahkan karya-karya Mahua ke dalam bahasa Melayu, ya, dan juga menterjemahkan karya-karya sastra Melayu ke dalam bahasa Cina. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita saling
dapat faham memahami, ya, faham memahami antara satu dengan yang lain. Ya. Baik, saya mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kepada pimpinan setempat supaya dari masa ke semasa mengadakan kegiatan-kegiatan bercorak sastra, bahasa dan budaya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapat bimbingan ataupun juga mungkin bantuan-bantuan dari segi kemahiran ataupun kepakaran atau juga bantuan keuangan yang boleh kita berikan, ya, untuk mengadakan kegiatan di tempat tuan-tuan dan puan-puan dari semasa ke semasa. Ya. Saya ingin menutup ceramah rekat saya ini supaya kita kembali kepada manusia yang berbudi. Kerana tujuan sastra, tujuan pendidikan bahasa dan juga tujuan budaya ialah untuk kita menjadikan manusia yang baik, manusia yang sempurna, manusia yang berbudi, manusia yang saling memahami antara satu dengan yang lain. Ya. Saya ingin mengakhiri dengan serangkap pantun. Di sana padi, di sini padi, itulah namanya sawah dan bendang. Di sini budi, di sana budi, barulah sempurna bernama orang. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dato' Dr. Muhammad Anwar Ridwan, sastrawan negara ke-10, atas untaian bicara yang menyentuh sanubari, mengingatkan kepada kita bahawa sastra bukan sekadar kata-kata tetapi cermin jiwa bangsa dan nur pemikiran yang membina peradaban. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Profesor Madya Dr. Ghazali bin Din, Timbalan Pengarah Media Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis, yang berusaha saudara Zainal Jaiz, sahabat saya, yang bahagia, yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Sarian, yang bahagia sahabat negara Datuk Dr. Anwar Ridwan dan juga sahabat saya saudara Azmi, Sipu Azmi, dan Puan Julia, saya ingat di sini, pengarah wilayah tengah, Dewan Bahasa wilayah tengah, sahabat saya Admin Azhari pun ada kat sini, ahli-ahli majlis, penghulu, anak-anak daripada sekolah, ya, yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada pihak Gapina, ya, baru ini bertemu dengan saudara Zainal Jaiz di Sungai Petani yang mempelawar untuk hadir ke Gesir. Sebenarnya Gesir ni tak jauh dengan rumah saya. Rumah saya dekat Berang, ya, tak jauh. Jadi saya selalulah melintasi kawasan sini. Alhamdulillah pada petang ini kita anak-anak sekalian juga, adik-adik majlis, ya, para penghulu, kita dapat berada dalam satu majlis yang merupakan satu titik pertemuan untuk kita merenung tentang peranan sastra dalam kehidupan, dalam masyarakat. Dan dalam masyarakat hari ini yang sangat rigid, ya, kadang-kadang membuatkan kita keliru apakah akan jadi pada masyarakat kita pada 10 atau 20 tahun yang akan datang. Dalam dunia pendidikan, ya, saya sendiri berada dalam di universiti. Kami di UPSI, tempat kita melahirkan bakal-bakal pendidik, khasnya mahasiswa dalam ijazah sarjana muda pendidikan kesusahaan Melayu.
yang mereka ini juga akan selepas bergraduan akan turun ke sekolah berkhidmat sebagai guru mendidik anak bangsa. Jadi sastra, apabila saya diberi tajuk tentang sastra tonggak dalam mendidik dan membina generasi masa depan. Apakah sastra itu masih relevan dalam keadaan dunia sekarang? Dan hakikatnya secara fitrah sastra dan seni itu sangat dekat dengan jiwa manusia. Dan sastra adalah cerminan kehidupan. Sastra tidak boleh dipisahkan sama sekali. Hari ini kita bersama dengan tokoh-tokoh Datuk Awang Sarian, Datuk Dr. Anna Rizwan. Ini adalah insan-insan yang telah berjuang mengangkat martabat sastra, berkarya tanpa henti. Sampai sekarang Datuk Anna Rizwan masih menulis, masih bercakap. Datuk Awang Sarian masih bercakap seorang senator di Parlimen, di Dewan Negara. Masih lagi tidak pernah berhenti bercakap soal sastra. Mengapa sastra itu perlu dalam kehidupan? Mengapa sastra itu perlu dalam pendidikan? Mengapa sastra itu perlu di tengah-tengah masyarakat? Kerana apa? Kerana sastra mengandungi nilai, mengandungi pemikiran, dan juga cerminan budaya bangsa. Sastra lah antara aspek yang boleh mengangkat nilai diri manusia, mencerminkan nilai bangsa. Anak-anak sekalian, anda semua masih bersekolah, berada di sekolah, sedang dididik oleh para guru. Tapi keadaan sekarang di sekolah sungguh mendukacitakan. Dengan apa yang berlaku masalah sosial di sekolah hari ini, kisah-kisah yang sangat tragik. Bagaimana ini terjadi? Apakah anak-anak di sekolah sekarang sudah kehilangan jiwa? Sudah kehilangan rasa kemanusiaan? Sudah kehilangan rasa empati dan simpati sesama kawan dan sebagainya? Hari ini kita mendengar kisah-kisah pelajar dibuli, dibunuh, dirogol. Entah akan datang mungkin guru pula yang akan dibunuh Entah pengetua pula yang akan dibunuh Dan ini tidak mustahil boleh terjadi. Justru saya selalu memikirkan kami sebagai warga di universiti, kita juga tidak lupa memikirkan soal ini. Mengapa sastra boleh membantu? Bagaimana sastra boleh membantu menghidupkan ataupun membina semula jiwa-jiwa yang sudah tidak keruan di sekolah. Justru sastra harus dibuka. Kalau kita tengok kalau kita lihat perjuangan sastra bermula dengan Dewan Bahasa 1956. Dewan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1956 dengan nama memulanya ialah Balai Pustaka di Johor Bahru. 1957 Dewan Bahasa berpindah ke Kuala Lumpur. Dan sampai sekarang Dewan Bahasa masih tegak berdiri di tengah Kuala Lumpur. Masih tegak berdiri memperjuangkan bahasa kebangsaan dan juga sastra. Tahniah kepada Dewan Bahasa. Beri adik-adik semua beri tepukan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Datuk Anna Rizwan adalah pengurusi pengelola sekarang. Seorang pengarang yang hebat menjadi pengurusi pengelola. Saya memang kagum dengan ketekalan, dengan ketegasan Dewan Bahasa dan Pustaka memperjuangkan sastra. Sehingga sekarang sudah ada 15 sastrawan negara. Sudah ada 15 sastrawan negara. Dewan Sastra menghidupkan sastra di mana-mana. Dan Gapena juga. Hari ini kita ada Saudara Zainal Jaiz, Timbalan Presiden Gapena. Gapena juga tidak pernah berhenti daripada zaman Tan Sri Ismail Husin sampai sekarang. Menghidupkan kegiatan-kegiatan sastra bukan saja di peringkat negeri, nasional dan juga antarabangsa.
Dan Gapina juga mempunyai lebih 20 kerabatnya. Di sinilah ada nilai-nilai kepimpinan, ya, kepimpinan yang lahir daripada Gapina. Kepimpinan di peringkat Dewan Bahasa. Sekarang Dr. Hazami Jahari, ya, sangat energetik melaksanakan berbagai program di sekolah, di universiti, ya, sangat menyokong program sastra. Dan Gapina juga, ya, daripada zaman Tan Sri Ismail Hussein, Datuk Latif Bakar, Tan Sri Datuk Zainal Abidin Burhan sampai sekarang, ya, sangat setia dengan perjuangan menghidupkan sastra. Justru dalam konteks masyarakat, saya berpendapat, ya, sastra harus disambut dengan baik oleh pihak komuniti, pihak masyarakat. Saya sendiri pun, ya, anak-anak sekalian, ya, ini untuk perkongsian. Lepas saja saya di Ketanam dulu, ya, saya balik kampung. Saya cuba mengisi aktiviti sosial di kampung saya dengan menubuhkan sebuah persatuan penulis yang dinamakan Koleksi Seni Anak Laut. Masa itu saya sangat muda remaja, tapi kita sudah ada kesedaran, ya, menubuhkan Koleksi Seni Anak Laut, baca puisi dekat tepi sungai, ya, baca puisi dekat kantin sekolah. Nampak tak? Bagaimana kami menggunakan persekitaran kami, ya, tepi sungai, kantin sekolah saja pun, bukan masuk dalam dewan yang hebat seperti dewan yang kita ada sekarang, ya, kantin sekolah. Tapi sastra itu cuba kita hidupkan. Jadi saya berpendapat bahawa peranan pemimpin-pemimpin dalam masyarakat ini juga penting. Tidak boleh kita kesampingkan. Memang sudah agak kuat di peringkat DPP, di peringkat Gapina sangat kuat. Persatuan-persatuan di bawah Gapina, PENA dan sebagainya sangat aktif. Ya. Tetapi saya kira tidak cukup. Ya. Masih lagi tidak cukup dan tidak mampu untuk menghidupkan jiwa sastra dalam komuniti, dalam masyarakat. Penting, sastra perlu hidup dekat sekolah. Saya suka bercakap soal nasib sastra di sekolah, ya, sampai sekarang. Saya dulu masa saya tingkatan 5, saya buka aliran sastra, tidak aliran perdagangan, ya, aliran perdagangan. Tapi masa itu ada aliran sastra dan ada pelajar-pelajar sastra, ya, ada aliran dia. Tapi sekarang ini, apakah ini satu tragedi yang berlaku dalam dunia sastra di dalam konteks pendidikan? Ya, subjek-subjek sastra ditutup satu persatu dan sastra lah antara platform untuk mendidik pelajar sekolah. DPP sudah menjandangkan fungsinya dalam menerbitkan buku sastra kanak-kanak seperti mana Dato' Anwar kata tadi, ya. Ada bahagian kanak-kanak, ada bahagian remaja. DPP menjalankan tugas dengan cukup baik dah. Menghidupkan dunia perbukuan supaya apa? Supaya sampai kepada anak-anak pelajar sekalian untuk membaca buku-buku sastra yang mengandungi elemen pendidikan. Ada elemen pengajaran dekat situ. Tapi apabila subjek sastra jika ditutup di sekolah, apakah cukup pelajar bergantung kepada subjek-subjek yang lain? Subjek apakah lagi, ya, yang boleh membantu mendidik manusia, memanusiakan manusia? Kita bimbang. Pelajar kita sekarang akan jadi generasi yang sudah kehilangan arah, yang mengalami krisis identiti, yang mengalami krisis sosial seperti sekarang.
Jadi dalam sastra lah mengandungi segala-galanya yang boleh mendidik kita ni, ya, mendidik manusia, mendidik anak-anak sekalian. Dalam teks macam-macam pengajaran yang kita boleh dapat. Sebab tu di sekolah kita ada subjek Komsas. KPM telah menunjukkan subjek Komsas, ya, kesusastraan Melayu komunikatif dekat sekolah. Ada subjek itu dan ada teks-teksnya. Di situlah kita belajar novel, di situlah kita belajar cerpen saja, ya, dan juga prosa tradisional, ya. Di situlah dapat membantu kita secara tidak langsung untuk kita menjadi manusia. Kita belajar, ada pengajarannya dekat situ. Tapi anak-anak, kalaulah kata subjek ini sudah tak ada lagi dekat kurikulum kita di sekolah, alangkah satu malangnya. Sangat malang, ya. Jadi saya menyarankan agar Kementerian Pendidikan Malaysia berbuat sesuatu untuk mengembalikan subjek kesusastraan Melayu komuniti dekat sekolah. Kalau boleh kita nak seluruh sekolah di Malaysia, sekolah menengah, diwujudkan subjek ini. Mempelajari subjek kesusastraan Melayu komunikatif. Dan di peringkat pemimpin pula ada tanggungjawabnya pula, tuan-tuan dan puan-puan. Ahli-ahli majlis, ya, ahli daerah, penghulu, ketua kampung, pengurusi masjid, sebenarnya semuanya boleh bergabung untuk melaksanakan program-program sastra. Saya sangat teruja dengan Gesir ni, ya, dengan Gesir ni. Ada Dewan YBK yang cantik. Tempat hari ini kita melaksanakan program, ya, adik-adik semua dapat buat bengkel, sangat bagus. Bengkel cerpen, bengkel apa ni, pidato, debat, apa lagi? Cerpen debat, ya. Teater, kan. Kita bawa ni Siful Azmi ni orang kuat, orang yang hebat dalam dunia deklamator. Ya, pernah juara, ya. Adik mendapat peluang yang sangat baik pada hari ini, ya. Saya pun cuba bawa juga para pelajar saya. Pernah pelajar UPSI? Angkat tangan. Terima kasih. Sama-sama dengan saya. Ini pelajar-pelajar saya ni. Adik-adik semua, tepuk tangan untuk diri adik-adik yang hadir ni. Dari pagi sampai ke malam. Kan. Adik dapat peluang masuk bengkel, bukan senang adik-adik, ya. Nak dapat masuk bengkel yang macam ini percuma saja, ya, disediakan oleh Gapena, ya, dengan bantuan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sonok ke tidak? Sonok kan? Lepas ni terus. Kalau belajar cerpen, lepas ini tulis cerpen. Kalau belajar teater, lepas ni balik ke sekolah berteater. Kalau belajar apa lagi? Pidato. Balik ke sekolah lepas ni, gunakan segala ilmu yang anda belajar dekat sini, ya, pidato. Saya dulu pernah juga wakil pidato. Wakil sekolah, ya, di negeri Kedah dulu. Pernah juga masuk bahas, debat. Masa tu saya tak panggil debat. Sekarang dia panggil debat. Masa zaman saya dulu tahun 80-an dulu kita panggil bahas, ya, bahas. Pernah mewakili daerah, ya, dalam pidato, ya. Praktik adik-adik, ya, praktik. Dapat ilmu kena praktik. Insya-Allah. Tak mustahil anda akan sampai ke tahap seperti Siful Azmi kita yang ada ke depan ni. Orang hebat, ya. Kena praktik. Dan saya yakin jika pemimpin-pemimpin komuniti menggembulingkan segala potensi-potensi ini, bakat-bakat yang ada dekat sekolah, bakat yang ada dalam kampung, ya, dalam kampung ni, patutnya perlu dikenal pasti. Ya, para penghulu, para ahli majlis, kena kenal ni, kena pasti. Kan, di peringkat daerah, di peringkat kawasan masing-masing, kena bina. Ya, kena bantu untuk membina bakat mereka. Jangan biarkan mereka ini terbiar begitu saja. Sebab cabaran kehidupan sekarang, ya, sangat
sangat mencabar. Anak sekolah yang sangat nakal, ya, kita bimbang, ya, bimbang. Jadi bukan saja ibu bapa, ya, apa yang berlakukan baru-baru ini, ya, ni 2-3 hari yang lalu, ya, kisah-kisah yang sangat tidak gembira lah dalam sistem pendidikan kita, ya. Jadi saya kira tanggungjawab masyarakat pun penting dan perlu. Kita ada Gapena, ya, kita ada Dewan Bahasa dan Pustaka yang boleh diadakan ikatan kerjasama, ya, untuk membantu untuk melaksanakan program. InsyaAllah, saya kira Dewan Bahasa sangat sudah memberikan peranan yang baik, ya, turun ke sekolah, ke universiti, ya. Tapi kalau dikukuhkan lagi dengan kerjasama dengan komuniti, ya, para penghulu, wakil rakyat ada dana, ya, ada dana. So gemblingkan dana itu untuk kebaikan anak-anak di daerah masing-masing, di kawasan masing-masing. Buat program, ya, yang boleh menggilap potensi mereka. Saya yakin. Kenapa? Setiap manusia ni dia ada potensi diri dia. Nak dicungkil ataupun tidak dicungkil. Saya yakin dekat sekolah sekitaran, kat Gesir ke, atau di mana-mana daerah sekalipun, boleh dicungkil dengan kerjasama ahli-ahli masyarakat, wakil-wakil rakyat, wakil ahli-ahli majlis umpamanya. Jadi barulah ada semangat, ya. Tidak sekolah saja, sekolah kadang-kadang peruntukan tidak cukup, ya, mengharapkan PIBG juga, ya. Tapi kalau disokong oleh para wakil rakyat, disokong oleh ahli-ahli majlis, disokong oleh para penghulu, disokong oleh pengurusi masjid, saya kira maka makin hebatlah program-program sastra ini dapat dihidupkan, ya, dapat dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. InsyaAllah. Jadi anak-anak, selepas anda meninggalkan Gesir ini, meninggalkan Dewan ini, tanamkan satu semangat untuk menggilap potensi anda. Mahu atau tidak mahu? Mahu atau tidak mahu? Mahu pun pelan pun. Mahu juga tidak mahu? Mahu kan? Tanamkan semangat. Tanamkan semangat untuk menggilap segala potensi diri yang ada pada diri anda. Cari guru dekat sekolah, guru yang boleh membimbing anda, ya. Tanamkan semangat. Nak jadi seorang deklamator yang baik, belajar betul-betul. Dalam hidup ni, kalau kita tak pandai, bukan tak pandai akademik pun, kalau kita rajin, adik-adik, anda boleh jadi orang yang hebat. Saya percaya pada prinsip ini. Anda boleh jadi manusia yang hebat walaupun anda tak memiliki sebaris A. Anda tetap boleh menjadi orang hebat. Asalkan apa? Ada kemauan, ada kerajinan, ada kesungguhan. InsyaAllah. Apalagi kalau disokong oleh para ahli-ahli wakil rakyat kita, ya, yang menyokong. Kalau ada penulis yang lahir di kawasan ini, menyokong mereka, membeli buku penulis-penulis yang lahir daripada daerah masing-masing, saya rasa sastra akan kuat, ya. Sastra akan kuat. Kenapa? Kita bermula daripada di peringkat masyarakat, di peringkat bawah, di peringkat komuniti. Masuk sekolah, nanti masuk ke universiti, adik-adik, anak-anak sekalian, anda masuk ke universiti lagilah, ya, anda akan perlu aktif dekat universiti. Kami di universiti ni, kami menggilap ni bakat-bakat anak-anak semua, ya, yang pidato, yang berbahas, yang pandai pantun, yang boleh menulis, kita gilap betul-betul. Dan ada yang sudah berjaya lah, ya. Ada seorang pelajar saya, ya, pelajar sastra, belum lagi dia tamat pengajian, sudah menulis novel, Datuk. Tulis novel, budak Sabah, ya, budak Sabah. Daripada novel tu sudah boleh beli tanah. Oh, nampak tak? Hasil apa? Hasil daya penulisan kreatif. Saya sangat sedih kalau ada pendapat yang menyatakan bahawa di sekolah, bahawa sastra itu adalah subjek yang tidak ada masa depan. Subjek yang terpinggir. Subjek yang hanya layak duduk untuk pelajar yang di kelas belakang. Sangat sedih, ya. Sedangkan potensi manusia tak sama. Ada manusia yang potensinya dalam subjek sains. Ada manusia yang potensinya dalam subjek seni. Ada pelajar yang potensinya dalam subjek penulisan sastra. Masing-masing ada potensi dia.
Tak ada rendah, tak ada tinggi. Manusia berbeza-beza bakat dan juga potensi diri. Percayalah. Jadi, jangan pandang rendah kepada pelajar sastra. Jangan pandang rendah kepada dunia sastra. Jangan pandang rendah. Sebab apa? Kalau kita tengok kerajaan sekarang, ya, Perdana Menteri pun sangat menggalakkan ni dunia sastra. Tapi sangat kontradik dengan apa yang berlaku dalam sistem kita. Yang membuat pendidikan pun suka sastra, ya, Perdana Menteri dengan generasi madani menggalakkan anak-anak membaca lahir daripada mana? Daripada sastra. Ada teks sastra dekat sekolah, jadi banyakkan pembacaan. InsyaAllah adik-adik dengan sastra, adik-adik akan jadi insan yang bagus, insan yang baik, insan yang mempunyai budi pekerti. Bacalah teks-teks sastra, apalagi buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang menekankan aspek ini, ya, ketinggian budi, ilmu, ya, mementingkan ini semua. Jadi peranan komuniti pada saya sangat penting, ya, mencerminkan bangsa, ya, jiwa sastra kena ada. Apapun dalam masyarakat, apapun di mana saja kita, ya, kalau kita buat sesuatu dengan jiwa, ya, insya-Allah dengan penuh keinsafan, ya, dengan penuh keinsanan, insya-Allah saya kira sastra akan hidup, sastra tidak akan mati. Macam Datuk kata tadi lah, ya, bangsa yang hebat adalah bangsa yang menjulang bahasa ibunda dia, ya. Jadi saya kira itu saja pandangan saya pada petang ini. Terima kasih semua adik-adik, anak-anak, dan berilah satu tepukan, ya, kepada Gapena yang menganjurkan, ya, kepada Dewan Bahasa dan Pustaka yang bersusah payah bersama dengan Gapena, dan juga pada pemimpin masyarakat di sini yang cuba menghidupkan sastra. Okey, mari kita laungkan. Hidup sastra. Kuat-kuat. Hidup sastra. Angkat tangan anda. Hidup sastra. Hidup sastra. Sastra mendidik. Sastra mendidik. Kuat-kuat. Sastra mendidik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada berbahagia Profesor Madya Dr. Ghazali bin Din atas perkongsian yang membuka jiwa bahawa sastra bukan sekadar pelajaran di bilik darjah, tetapi pendidikan hati dan akal yang membina manusia dan menjadi insan. Dari madrasah sastra yang mencorak generasi, kita beralih pula kepada dunia seni yang menyalakan rasa. Kerana disitulah bahasa kalbu menari dan budaya menemukan wajah kemanusiaan yang sejati. Maka majlis mempersilakan yang berbahagia Sifu Azmi Ismail untuk berkongsi pandangan dalam bicara penuh makna beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan Sifu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, ya. Terima kasih pengacara majlis, sedap suara Ustaz, ya. Seterusnya pimpinan YBK Zainal Abidin, Zainal Jais, selaku ahli lembaga YBK dan juga Timbalan Presiden Gapena, Datuk Seri Awang Sarian, Datuk Anwar Ridwan, Sastrawan Negara, Dr. Ghazali, ramai lagi, Puan Julia, terima kasih. Saya bercakap dalam konteks yang agak singkat sedikit masanya, sebabnya kita dah nak masuk 4.20. Seronok kan kita dengar?
sastrawan negara. Azan Azan ke bukan? Tak saya teruskan. Jadi dalam perbincangan kita pada petang ini, saya nak rumuskan saja sebab semua dah bercakap berkaitan dengan sastra dan seni. Ya. Saya sebagai seorang penggerak dalam program budaya dan seni, mudahnya begitu. Sebagai yang di-Pertua Majlis Kebudayaan Negeri Perak, saya memimpin 30 badan gabungan. Dalam Gapena, saya sebagai Susah Agung memimpin 20 badan kerabat Gapena. Selain daripada itu, di Perak juga ada badan-badan gabungan yang bukan badan gabungan, lebih daripada 30, maknanya sekitar 60 persatuan yang ada di Perak. Selain daripada itu, saya bertanggungjawab dalam menganjurkan program sastra budaya ini kepada Tok Bungulu, ahli majlis, tuan-tuan, puan-puan. Kita boleh sembang tentang sastra budaya, tapi nak menganjurkan itu bukan mudah, betul tak? Nak pakai modal, tuan-tuan ya. Macam hari ini bukan sikit duit. Program selama 1 hari, nampak je 1 hari sampai ke malam. Persiapannya dah sebulan ya. Bukan 10,000, bukan 20,000, bukan 30,000, bukan 40,000, bukan 50. Saya jangka cecah 70. Jadi mana nak dapat duit ni? Kita nak cerita dengan orang, tetapi kita ada kesukaran, kekangan nak buat penganjuran itu. Jadi hari ini saya nak kongsi kepada adik-adik, kepada badan-badan NGO, kepada ketua-ketua kampung, kepada ahli majlis, bahawa di luar sana banyak duit ada. Kerajaan menyediakan prasarana yang banyak, tuan-tuan. Saya ambil contoh satu saja. Di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kesenian Pelancongan, MOTEK, peruntukan geran sektor sokongan dan kebudayaan saja. 2 tahun lepas saya dipahamkan sekitar 20 juta. Tahun lepas 30, tahun ini 35. Bentang bajet baru ni oleh PMX mencecah 70 ke 100 juta. 30 badan kerabat saya di Perak sana, majoriti. Ada yang 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 30,000, 20,000. Paling sikit, tuan-tuan. Semua dapat duit. Banyak program. Bila kita tengok gambar-gambar kejap. Next. Yang antara program yang saya bawa KSU turun, Kenduri Sekampung. Sampel je programnya, tuan-tuan. Kenduri Sekampung, saya tolong kampung Sungai Kerawai. Saya bagi tutup sidang, ada akaun, ada. Ada NGO, ada. Kita pohon dengan geran. Kita bantu untuk sidang-sidang, penghulu-penghulu mukim. Kalau nak buat program sendiri, saya yakin susah nak cari duit, tuan-tuan. Yang kita nampak, mereka ini satu yang berhormat. Bila nak buat program, dia cari yang berhormat. 10 kampung cari yang berhormat, 20 kampung cari yang berhormat, 30 kampung cari yang berhormat. Bengkok, tuan-tuan. Adalah 20,000 nak kongsi 20 kampung, bagi 1,000, tuan-tuan. Kalau 1,000 saja, kalau kita jemput saudara Zainal baca sajak, ibu nak kena bayar 500. Dah habis, tuan-tuan. Ya? Jadi mana nak datang duit nak buat program tu? Semua permohonan ini baru satu geran, tuan-tuan, saya sembang. Geran sokongan sektor kebudayaan. Semua persatuan boleh memohon maksimal 300,000. Dia bila buka bulan 1 tutup sampai bulan 11. Bulan 11 saya baru dimaklumkan ada lebihan lagi 3 juta. Berpusu-pusu orang pohon sekarang, tuan-tuan. Jadi ni contoh Kenduri Sekampung. Tok kampung kata nak buat program apa, duit tak ada. Ada NGO, ada. Kita pohonkan. Dapat 20,000 daripada Jabatan Warisan, dapat 20,000 daripada MOTEK, dapat 20,000 daripada JKKN. Campur-campur. Di BP pun ada juga tompang. Akhirnya semua mencukupi. Ini program satu lagi. Orang India, tuan-tuan. Bila saya pergi ke Bagan Datuk, ni cerita betul. Orang Bagan Datuk ni, Persatuan India Bagan Datuk. Nak buat program, mana mau cari wang. Azmi ada sikit ke Majlis Kebudayaan, kasih tolong. Kalau kita tolong pun Majlis Kebudayaan, habis tinggi 5,000, tuan-tuan. Program ini 80,000. Pelbagai jenis kebudayaan dan kesenian rakyat ataupun orang India, tuan-tuan.
Tu, seni ritma, gerak dan warna. Yang pakai kaki tinggi ada, yang rupa kuda ada, yang pakai merak ada, urumi ada. Selain itu kita bawa silambam, kita bawa ponggol, kita bawa kolam, acara-acara yang melibatkan orang India. Malam tadi saya meraihkan mereka, tuan-tuan. Dia kata terima kasih, tahun depan kita bikin kasih besar lagi. Baru dia nampak nak cari duit, tuan-tuan. Bukan tak dapat, ahli parlimen Bagan Datuk ada bagi sikit-sikit tapi tak mencukupi. Itu baru geranji SSK. Ni di bawah rentak bubur lenggok seni tarian rampai, tuan-tuan, dapat 30,000 lebih. Buat di Parit Buntah. NGO mohon, siapa untung? Yang berhormat kita panggil. Ahli majlis kita jemput. Politik dapat peluang, dalam waktu yang sama NGO dapat runkan program. Soalan saya kat sini adalah bagaimana Mi nak dapat dana-dana ni? Sebab itu kena ada satu bengkel khas. Seperti yang saya buat setiap tahun dengan Badan Kerabat ataupun dengan NGO di bawah saya. Bulan 11 dan bulan 12 kena duduk semeja. Buat kertas kerja semua program yang kita nak laksana tahun 2026. Buat kertas kerja, tuan-tuan. Siapkan, bukan satu kertas kerja. Paling tidak, satu kampung ada 5 kertas kerja. Program Maulid Rasul. Program awal tahun baru. Ya? Program Ambang Merdeka. Lain-lain program, kesukanan, kebudayaan. Kita boleh buat 5 paper. Kemana nak halakan paper ni? Kalau badan-badan NGO saya mahu semua persatuan menyiapkan permohonan kepada semua kementerian. Kementerian, tuan-tuan, menteri ada bajet NGO. Tapi kita tak pernah mohon sebab tak pernah hantar permohonan. Semua NGO saya sarankan, selalu saya ajar, siap paperwork hari bulan 1 2026, email kepada semua kementerian memohon dana pengupayaan kelab masing-masing. Tuan-tuan, kalau kita menjala lah, memang tak tahu ada ikan ke tidak. Tapi kalau rezekinya jadi, tuan-tuan, naik talapia, naik lampam, naik apa, untung tak kita? Untung. Minta sikit, tengok dia bagi banyak. Minta banyak, dia bagi sikit, itu biasa. Tuan-tuan, itu baru kementerian. Kalau ketua kampung dia boleh pergi channel ke mana? Esko Kerajaan Negeri Kebudayaan, satu permohonan. Esko Kesihatan, buatlah program puisi kesihatan. Esko Pendidikan, buatlah program motivasi penulisan cerpen pendidikan. Kerjasama dengan UPSI, kita buat program. Boleh dapat dana tak daripada Esko Kerajaan Negeri? Dapat. Kita minta pula Esko Perpaduan, program perpaduan, mewarna perpaduan, fun run perpaduan. Paper daripada kampung. Itu Esko saja. Baru yang last, semua Esko kita dah minta kerajaan negeri, kita minta satu yang terakhir daripada yang berhormat DUN atau ahli parlimen, tuan-tuan. Boleh dapat? Boleh. Banyak? Tak tentu. Paling tidak 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 buat di kampung, tuan-tuan. Di kampung kita. Dalam program di kampung tu, kita selitkanlah baca puisi. Adalah unsur-unsur nasihat dia dalam puisi. Buatlah pantun, pertandingan pantun, berbalas pantun dalam kampung. Barulah semarak seni budaya itu. Datang dari mana? Duit yang kita pohon. Jadi tuan-tuan, susah mencari duit? Tak. Yang susah adalah tak tahu nak mengambil duit, tuan-tuan. Kita dengar belanjawan besar, lepas tu kita nganga sampai hujung tahun. Tak dapat apa pun. DBP ada peruntukan dia tahunan, saya tahu. Puan Julia, ada peruntukan tahunan kan? Kalau panggil saya baca puisi, tuan-tuan, bekerjasama dengan DBP bayar saya punya bayaran. Oh, mahal tak mahal itu lain cerita. Ikut bajet DBP. 10 penyair anda panggil datang ke kampung berpuisi Malam Cinta Rasul. Kerjasama dengan masjid, tuan-tuan. Buat di perkarangan masjid. Masjid pun ada duit tabung tak pakai berpuluh-puluh ribu tu tak buat apa. Tak ada sumbangan untuk budaya sendiri langsung. Ini Malam Cinta Rasul. Baca puisi di perkarangan masjid. Masjid tentu setuju kalau nak bagi sumbangan, betul tak? DBP bayar kita punya yang baca puisi. Dapat peruntukan yang saya sebut tadi dengan Esko Agama, katakan 3,000.
PA sistem masjid. Tuan-tuan rasa ada lebihan atau tidak duit? Ada. Itu sekecil-kecil perkara, tuan-tuan. Bila kita ambil dana yang sampai 90,000, 80,000 buat program, panggil LED pasang, panggil PA sistem pasang, macam ni. Toke PA sistem sana tu, dia dapat untung yang baju putih tu. Bukan RM1, RM2,000, tuan-tuan. Pasang LED, RM1,000, tuan-tuan. Maka membantu usahawan-usahawan sekitar. Orang meniaga dapat meniaga. Buka, jualan. Orang kampung boleh buat meniaga. Akhirnya persekitaran penjanaan sastra dan budaya dan membangunkan mencari duit ini dapat, tuan-tuan. Tu yang pakai topi sengit, tuan-tuan. Tu tengok tengah-tengah tu, Chef Yang Jamil namanya. Itu chef selebriti, tuan-tuan. Selalu saya panggil dalam program, hari ini pun saya panggil buat masak pulut kuning dengan rendang. Macam banyak, tapi saya tak merasa sangat, dapat sikit je. Sedap, tuan-tuan. Selalu saya panggil, satu hari saya duduk dengan dia. Sampai bila saya nak panggil chef datang aja program saya? Apa kata kita tubuh persatuan chef, kita buat paperwork, kita nak bentang kepada KSU, kita bawa kepada Motek, kita bangunkan makanan-makanan tradisional di Malaysia ini. Dia kata, good idea. Dah pun lulus persatuan. Dah pun lulus namanya pengurusi Persatuan Makanan Tradisional Malaysia. Dah berbincang dengan KSU Motek. Memohon paper antara 1.2 hingga 2 juta untuk 2026 road tour satu Malaysia. Soalan saya, dia buat program festival makanan, katakanlah di Banting. Takkanlah hari siang malam pagi petang festival makanan aja, ada pengisian pentas ke tidak? Ada. Kampung di Banting, apa nama kampung kat sana ada? Jangkang. Kampung si Jangkang, ketua kampung dapat peruntukan 5,000 daripada YB, Jabatan Perpaduan, untuk buat program fusi perpaduan. Chef Yang Jamil dapat program festival makanan di Banting. Boleh tak Tok Sidang kita combine program? Tok Sidang ada bajet berapa? 5,000. Tak payah banyak-banyak lah Tok Sidang, saya nak 2,000 je. Habis yang 3,000, itu pandai-pandai lah persatuan Tok Sidang. Nak bawa dia orang berjalan ke Yala ke, nak pergi ke mana, terpulang. Kau main masuk, ada NGO di kawasan Banting, ada orang rebana. Festival rebana dapat 4,000. Boleh buat program ke 4,000, tuan-tuan? Tak cukup. Next slide. Tak cukup. Jadi apa yang dia buat? Panggil kumpulan rebana masuk dalam festival makanan. Kumpulan rebana ada lebihan sikit dana, betul? Untung. Simpan untuk persatuan. Kalau kampung dan juga masyarakat setempat tak ada menubuhkan NGO, walaupun dia main rebana, tak payah sembang nak minta duit, tuan-tuan. Main rebana pergi hagu-hagu hari sampai ke luar negara. Bila kata saya nak bagi peruntukan 20,000, mana persatuan? Tak ada. Kenapa tak buat? Tak tahu. Tak tahu kenapa tak nak belajar? Tak pandai. Tak pandai kenapa tak cari orang yang pandai? 20,000 ni kita tak dapat salurkan, tuan-tuan. Yang berhormat pun kalau nak adjust bajet pun tak ada saluran nak bagi pada kita. Ugi tak? Ugi. Ini baru GSSK, tuan-tuan, yang saya sebut tadi. Belum lagi gamelan, belum lagi Yayasan Hasanah, belum lagi My Creative Ventures. Kalau saya sedaraikan, tuan-tuan, satu-satu persatuan NGO ni kalau setahun tak dapat 50 ke 100,000, anda dalam keadaan kerugian, tuan-tuan. Jadi soalan saya, dalam nak membangunkan sastra dan budaya, Ani Carnival, warisan kita pribumi Perak dan air kuning. Orang asli, tuan, 80,000 bajet, tuan. Saya anjurkan
Persatuan Kebudayaan. Dah. Syarikat. Oh, dah habis dah. Naik atas sikit. Amirul, naik atas sikit. Syarikat pun boleh memohon geran, tuan-tuan. Syarikat boleh mohon geran asalkan programnya program kebudayaan dan kesenian. Syarikat. Bukannya apa, syarikat. Boleh mohon, boleh. Persatuan Ibu Tunggal. Boleh mohon, boleh. Buatlah satu pertandingan ataupun perpaduan ataupun apa saja aktiviti yang berteraskan perpaduan. Persatuan Ibu Tunggal mengandalkan festival kebaya cilik, kebaya dewasa, kebaya buah ranom dah tua-tua, contoh. Peringkat Selangor, tuan-tuan. Dianjurkan, program habis, dapatlah 100,000, habis. Kalau Ibu Tunggal sekarang banyak awal sponsor kan. Banyak sponsor. Silat gaya modal baru habis 50, ada lagi 50. Adalah persatuan tu dana nak bergerak, nak membantu kebajikan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya tinggalkan nombor telefon saya sebut. Jadi tak lupa nak catat, boleh catat. Untuk mencari dana bagi tahun 2026 bagi semarakkan seni dan budaya dan juga sastra yang boleh diselitkan dalam program-program 019 421 ya 6119 019 421 6119. Bolehlah saya cadangkan kalau ada brainstorm di kalangan JKK pimpinan ataupun kawasan DUN, kawasan parlimen, untuk saya datang, saya brief kaedah, cara, bentuk ketah kerja, apa yang diisi, program apa yang sesuai, yang nak diangkat. Dan benda ni kena disiapkan sebelum Disember, sebab bulan 1 kita dah mula untuk menghantar secara online perbuanan ini dan juga secara manual. Jadi saya ingat setakat itu saja. Apapun, kalau kita bekerjasama, semua digebeling tenaga, semua pihak, bukan saja Gapena, DBP, bahkan NGO-NGO setempat yang berhormat, kerajaan yang sentiasa membantu kita, kita akan dapat menyemarakkan sastra, budaya dan seni dan dapat melahirkan masyarakat yang lebih cemerlang di masa depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Sifu Azmi Ismail, dan saya nak minta daripada hadirin sekalian kita beri satu tepukan yang gemuruh untuk keempat-empat pembicara kita pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian bicara yang penuh makna daripada 4 sosok pemikir dan penggiat seni tanah air kita. Setiap seorang membawa suluhnya sendiri, namun cahayanya berpadu menerangi jalan yang sama, membina kepimpinan berteraskan sastra, berjiwa budaya dan berhikmah dalam tindakan. Daripada bahasa yang memperindah budi kepada sastra yang menajamkan akal, dari pendidikan yang membentuk generasi masa depan hingga seni yang menyatukan rasa manusiawi. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Zulhairi bin Jalaluddin, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Basmi Kemiskinan, dijemput untuk naik ke atas pentas diiringi bersama yang berbahagia Encik Muhammad Zainal Jaiz. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, kita buat di bawah saja. Baik, untuk penerima yang pertama dijemput Yang Berhormat Senator Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator di atas kesudian hadir pada hari ini. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridwan, Sastrawan Negara ke-10. Seterusnya dijemput Profesor Madya Dr. Ghazali bin Din, Timbalan Pengarah Media Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Seterusnya dijemput yang berbahagia Sifu Azmi Ismail. Terima kasih kepada yang berbahagia Encik Zulhairi bin Jalaluddin dan juga kepada Encik Zainal bin Mujaiz. Dan kita akan teruskan majlis kita sebelum kita berpisah dengan sesi gambar. Untuk itu dijemput kepada semua para hadirin untuk rapat ke depan sedikit. Kita akan mengambil gambar daripada atas. Jadi untuk itu dijemput semua hadirin berdiri dan rapat ke depan sedikit. Okey, Mas, semua dijemput ke depan ya. Kerana gambar ini, foto ini akan dimasukkan ke dalam majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pastikan anda adalah mereka, salah seorang mereka yang masuk dalam foto tersebut. Jumpa untuk semua sekali ya. Untuk semua sekali kita